adakah culture sukan tu semakin lama makin tak sampai kepada generasi sekarang? Sebab saya tak nampak generasi sekarang ni, ada badminton, kita turun. Popular sport, yes, masih ada badminton, bola sepak, hoki pun dah kurang. Saya boleh kata kurang. Betul. Tak ada lagi culture yang menyokong sukan. Dia menyokong something yang popular sahaja. Macam cakap lagi, golf, Tiger Woods tak ada, baru kita tengok. Kan? So, perubahan tu apa kekurangan? Adakah pihak media, minta maaf saya cakap adakah pihak media kurang untuk memberi semangat pada untuk meng-create culture tu sendiri? Ada peranannya, ada kurangnya daripada pihak media lah. Saya rasa ialah kita pun nak katakan kegagalan yang sepenuhnya, kegagalan yang utama datang dari mana kan? Siapa penyebabnya? Cuma dari segi peranan media tu bolehlah kita katakan macam Jo sebutkan tadi, masih tidak begitu kesampaian lah, kan? Cumanya ada kalanya media juga bertanyakan, ini bukan tugas kita, kan? Ini bukan tugas kita untuk membantu semua sukan, untuk cuba membantu semua sukan lebih popular, lebih diminati, lebih banyak penaja dan sebagainya, kan? Tapi senario itu saya rasa ini pun juga satu realiti lah. Dulu pun ada, zaman saya pun ada, zaman sekarang pun ada, yang akan datang pun akan ada jugalah. Jadi peranan media tu ada keterbatasan dia kat situlah, kan.